Tangan dia penuh parut gelap lepas ambil vaksin. Sampai orang ingat tangan dia ni melecur. Akak ni dia alami reaksi kulit lepas ambil vaksin. Naik ruam lepas tu tinggal parut yang gelap. Bertumpuk-tumpuk pula tu dekat tangan dia. Makin lama makin ketara korang. Sampai dia pun rasa segan nak tunjuk tangan dia. Kami sarankan dia untuk try Batek Whitening Cream. Ramai guna whitening cream ni untuk parut dekat muka. Tapi sebenarnya whitening cream ni kalau korang ada parut dekat tangan pun boleh pakai. Cream ni khas untuk pudarkan parut dan tona kulit yang tak sekata. Dalam cream ni ada glutathione, vitamin E dengan licorice tau. Bahan yang bantu untuk cerahkan kawasan yang gelap secara selamat. Jangan risau, tak pedih, tak menggelupas. Kulit jadi makin sekata dan lembut. Lepas dia dah konsisten pakai setiap malam, sampai 50 bekas dia konsisten, korang tengok tangan akak ni sekarang. Parut yang gelap tu dah pudar dah korang. Tangan dia pun makin cerah dan bersih. Dia pun ada cakap dengan Icha yang dia sekarang dah tak malu dah nak salam dengan orang. Sebab tangan dia sekarang ni dah bersih. Bukan bersih je, cerah sekali. Kalau awak pun sama ada masalah parut juga dekat tangan ke, dekat kaki ke, dekat badan ke, dekat muka ke, masuk live kami sekarang. Kami bantu awak.